أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman para nabi, jagaan para rasul, ilham para malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi 6 Ramadan 1447 Hijrah, marilah sama-sama rafakkan syukur kepada Allah. Allah masih berikan nikmat dapat kita sama-sama menjalani ibadah qiyam dan juga siyam. Yang kedua, marilah sama-sama kita panjatkan salawat dan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, banyak bersalawat, Allah permudahkan segala urusan hidup kita. Maka tuan-tuan, puan-puan, sama-sama juga kita niat i'tikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Tadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kembali bacaan kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pagi ini kita sambung pada muka surat 87. Muka surat 87 pada bab yang ke-6, zikir ketika berada di dalam saf. Zikir ketika berada di dalam saf. Hari itu kita bincang tentang zikir lepas daripada solat qabliyah subuh. Sementara nak tunggu qomat untuk sembahyang fardu subuh, ada zikir dia. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Baca 3 kali. Kemudian kalau hari subuh ada tambahan zikir, iaitu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nabi pesan kepada kita, siapa-siapa yang beramal dengan zikir tadi, maka Allah akan ampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Itu siapa-siapa yang beramal dengan zikir sebelum daripada solat subuh. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pada zikir ketika berada di dalam saf. Zikir ketika duduk dalam saf.
Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kami meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa ada seseorang datang ke masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Setelah sampai di saf, dia mengucapkan, Allahumma atini afdala ma tu'tiya ibadikas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang terbaik yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu dia ni doa. Kita bangkit nak pi ke saf ataupun dah duduk di dalam saf, tara nak tunggu tok bila habis qomat, ataupun tara nak tunggu tok imam nak takbir Allahu Akbar, bacalah Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Minta tu zikir boleh kita amal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda bertanya, siapa yang berbicara tadi? Orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Dia kata, saya ya Nabi, saya yang baca tadi tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan yuqra jawaduka wa tustashhada fi sabilillahi ta'ala. Artinya, kalau begitu kudamu akan mati tersembelih dan kamu akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Nabi bagi tahu kat dia, kalau betullah tu yang kamu minta kepada Allah, maka kuda kamu akan mati dan kamu akan mati syahid fi sabilillah. Sebab apa? Sebab dia minta perkara yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok pada nota kaki nombor 61 di bawah, dalam hadis ini dijelaskan betapa agungnya keutamaan jihad. Ia merupakan kurnia terbesar yang diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Namun sebelumnya telah dijelaskan bahawa hal seperti ini bergantung pada situasi dan keadaannya. Sebab solat adalah amalan terbaik. Penjelasannya telah berlalu tentang mana yang lebih utama antara zikir dan jihad pada bab keutamaan zikir. Jadi pada hadis ini takut kita silap faham. Ustaz, bukankah perkara yang paling baik yang Allah berikan kepada orang soleh itu kan sembahyang? Sembahyang kan tiang agama, sembahyang kan benda pertama yang Allah akan hisap. Sembahyang kan dia membezakan diri kita dengan orang bukan Islam. Bukankah sembahyang itu patutnya amalan yang paling baik? Maka di sini para ulama jawab, nak pesan kepada kita, sembahyang ialah ibadah yang wajib kepada semua orang. Soleh tak soleh ke, rajin ibadat tak rajin ke, semua kena buat. Tetapi ibadah jihad, ibadah berperang fi sabilillah, tak ramai boleh buat. Tak ramai. Sebab itu ketika mana satu orang sahabat tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal yang boleh saya buat? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tu nak abad keutamaan di sinilah. Bukan kalau sembahyang tu tak penting, penting. Cuma jihad itu dalam banyak-banyak ibadah lain, dia yang paling tinggi nilai dia. Sampai kalau siapa-siapa yang mati fi sabilillah, ikhlas kerana Allah, kalaulah kata dia ada hutang dengan Allah, sembahyang ada tak qada lagi,
puasa ada tak bayar fidyah lagi, zakat ada yang tak bayar lagi. Dosa-dosa dia dengan Allah, Allah hapuskan semata-mata dia mati jihad fi sabilillah, melainkan hutang dia dengan manusia. Tu sahaja yang mengganggu dia. Tapi yang lain-lain hutang kita dengan Allah kira macam dah selesai. Kita mati jihad fi sabilillah. Yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat, kalau tengok pada zikir tadi tu, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Sahabat ni minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku perkara terbaik yang pernah Allah beri kepada hamba-hamba yang soleh. Sebab itu kita pun dalam berdoa sunnah kita minta apa sahaja kebaikan yang pernah orang-orang lama dulu minta lah. Kadang-kadang ada kita ni tak tahu doa apa dah kan, doa lah kan, tapi angkat tangan doa apa tak tahu, habis mudah. Maka cerita mudah, ya Allah seperti mana berikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang soleh, alim ulama, berikan juga perkara itu kepada aku. Segala kebaikan. Sebab itu pernah ada satu cerita tuan-tuan, satu orang Pak Long tu dia pergi Mekah buat umrah. Kita kan pergi umrah waktu kat Multazam ke, waktu dekat Hajarul Aswad, waktu dekat Arafah, kita kan doa tempat mustajab. Doa lah, doa bagi sihat ke, bagi rezeki melimpah ruah ke, macam-macam lah. Satu pakcik tu dia pergi doa kat situ. Hak mutawif tu tanya, pakcik doa apa? Dia kata, ustaz kan kita tahu dah Mekah ni tempat mustajab doa kan, sini mustajab, sana mustajab, Masjid Nabi mustajab. Habis tu pakcik doa apa? Saya doa supaya tang mana pun dia duduk doa dia mustajab. Lagi zakat. Dia balik Malaysia tu pun doa pajak song mustajab. Dia doa hak tu. Tu kata menyeluruh. Kita kadang-kadang fikir doa tang situ saja, tapi dia fikir daripada duk mai tek-tek tu sini model lagi mustajab ni. Doa, ya Allah ni tempat mustajab, jadikan setiap doa yang aku minta di mana-mana tempat dan masa mustajab juga. Tu sakan. Tu cara kita doa, ambil kesempatan lah. Nah, pergi tempat-tempat sana mungkin tak berapa nak kerap-kerap pergi, maka dapat peluang ambil yang permohonan kita yang terbaik. Ni zikir yang boleh kita baca ketika duduk dalam saf. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ataupun tutup imam lah, contohnya lah kita tutup imam masjid, taruh tunggu makmum nak main dalam saf tu boleh baca. Okey, semua luruskan saf, rapatkan saf. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Baca sambil-sambil. Hak baca pun dapat pahala, hak dengar pun terikut-ikut baca pun dapat pahala. Itu zikir ketika berada di dalam saf. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Sunni, diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh ketika menjelaskan biografi Muhammad bin Muslim bin A'id rahimahullahu ta'ala. Ini kitab-kitab yang cerita tentang hadis tadi. Kemudian yang ketujuh, zikir ketika hendak mendirikan solat. Itu dia, zikir ketika hendak mendirikan solat. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ummu Rafi' radhiyallahu anha, dia berkata, Ummu Rafi' ni tuan-tuan, kalau kita jarang dengar nama dia, dia nama sebenarnya ialah Salma. Nama betul dia ialah Salma. Dia ialah khadam, tukang khidmat kepada Nabi SAW. Dan dia ialah hamba yang dibebaskan oleh Safiyah, isteri Nabi. Ini tentang Ummu Rafi'. Dia bekas hamba Nabi SAW. Dia berkata,
wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberiku pahala atasnya. Minta ajak dia satu amalan. Yang ni sunnah tuan-tuan kita, jumpa tutup guru hak lama-lama lah. Kalau bahasa Melayu lama dia panggil tok guru sepuh, hak memang dah umur 90 tahun 100 tahun ni, yang hak lama-lama, hak yang ni lah hebat beramal ni. Kalau ada peluang jumpa dengan dia pun, minta apa-apa amalan yang boleh kita amal lah. Contoh kalau tuan-tuan jumpa dengan Datuk Hassan, bekas Mufti Pulau Pinang, siapa-siapa yang biasa jumpa dia akan ijazahkan amalan la haula wala quwata illa billah. Dia kata apa pun senang ke susah ke apa macam-macam lah kaitan dengan diri kita, rasa apa-apa saja la haula wala quwata illa billah, amal itu banyak-banyak. Itu yang dia pesan lah. Tapi kalau pergi jumpa tok-tok guru lain, mungkin zikir dia lain. Tapi sunnah lah kita jumpa siapa-siapa, minta amalan hak boleh kita amal. Yang kena dengan kita lah, contoh pemarah ke kita, apa simpan benda-benda hak yang kita tak mau dengar ke, kuat cemburu ke, minta apa zikir-zikir yang boleh kawai diri kita tu. Itu sunnah kan, macam Rafi' minta kepada Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, ya Ummar Rafi', idza qumti ila salati fasabbihillaha ta'ala 10 wa hallilihi 10 wahmadihi 10 wa kabbirihi 10 wastaghfirihi 10 fa innaki idza sabbahti qala hadza li wa idza hallalti qala hadza li wa idza hamidti qala hadza li wa idza kabbarti qala hadza li wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Artinya, wahai Ummur Rafi', Nabi jawab kepada Ummur Rafi', apabila kamu hendak mendirikan solat, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali. Ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Bertahlillah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Bertahmidlah 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Bertakbirlah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan istighfarlah 10 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali. Tuan-tuan kita baca ni tak lama pun kan. Tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, takbir 10 kali, tahmid 10 kali, istighfar 10 kali. 50 saja kalau kita baca betul-betul, rasa-rasa tak sampai pun 2-3 minit. Tak sampai. Kita lah contoh duk zikir kan lepas sembahyang tu. Kalau ikut betul-betul, kalau kita baca dengan sederhana, dia tak sampai 6 minit. Sat saja. Cuma kita lepas sembahyang tu dia rasa nak cepat keluar. Kalau ada urusan tak apalah, kalau dia tak ada tu rugi sangat-sangat. Sebab itu di hadis ini Nabi kata kat Ummur Rafi', wahai Ummur Rafi', kalau kata kamu nak bangkit pergi sembahyang, atau contoh kita baru sampai dekat parking nak masuk masjid nak pergi sembahyang, tara nak masuk dalam kaki tu baca subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali. Nak masuk tu baca hak tu. Apa kata Nabi? Sebab ketika kamu bertasbih, Allah berfirman, ini untukku. Duk tasbih tu maha suci Allah, maha suci Allah. Allah kata yang kamu duk tasbih itu untuk aku. Ketika kamu bertahlil, Allah berfirman, ini untukku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah jawab, ini untuk aku. Dia baca ni untuk aku, dia puji aku ni. Allah jawab. Ketika kamu bertahmid, alhamdulillah, 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 Allah berfirman, ini untukku. Ketika kamu bertakbir, Allahu Akbar, Allah berfirman, ini untukku. Dan ketika kamu beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allah berfirman, telah kulakukan. Maksudnya tuan-tuan, aku dah ampun dah dosa hang. Tu dia. Nak masuk masjid kan, ataupun daripada saf bangkit nak pergi sembahyang, baca sat 10 kali saja. Sebab itu kadang-kadang kita tengok amal tu biasa, senang, mudah, tapi pahala dia dahsyat. Pasal apa? Nak buat tu tak mudah. Dia ada dia punya cara dia. Maksudnya walaupun nampak ganjaran dia besar, tapi nak amal itu tak mudah macam kita sangka. Baca nampak senang lah kan pagi, tapi cuba nak amal itu payah. Dia keluar-keluar kereta, ustaz ajak apa tahu tadi, lupa. Tak baca dah kita kan. Daripada duduk sembahyang sunat, contoh tuan-tuan, kita nak dapat fadilat ni, habis tok bilai azan, kita buat qabliyah. Lepas habis qabliyah, zikirlah ni, astaghfirullah 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Tara nak tunggu qomat. Kata Allah apa dia? Dosa dia Allah ampun. Itu cara kita lah. Kalau kata dah terlewat mai imam dah azan, imam dah sembahyang, lari pada kereta nak mai tu baca. Naik motor ke nak main masjid tu sat 2 minit dia baca masuk. Dapat kelebihan Allah ampun dosa kita. Kalau kata nak buat, tuan-tuan banyak nak buat tu rupanya. Daripada nak masuk masjid, hari tu kita bincang dah, nak masuk masjid tu ada 4 sunnah kena buat. Masuk kaki kanan, baca doa masuk masjid, istighfar. Lepas tu kita habis-habis masuk masjid ada selawat. 4 sunnah masuk masjid, 4 sunnah keluar masjid. Masuk masjid pula sembahyang tahiyatul masjid. Habis sembahyang tahiyatul masjid, dia ada zikir-zikir dia. Kalau betul amal ni rasa-rasa tak ada masa nak sembang, duk baca meratib, duk pegang tasbih saja. Banyak sunnah-sunnah yang kita tinggal. Ni antara yang kita boleh ambil pada pagi ini, insya-Allah. Kemudian doa ketika iqamah. Doa ketika iqamah. Imam Syafi'i di dalam kitab meriwayatkan dengan sanadnya hadis mursal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubu istijabatad du'a inda iltiqa'il juyush wa iqamis salah wa iqamatis salah wa nuzulil ghaith." Artinya, mohonlah pengabulan doa ketika bertemunya 2 tentera jihad. Ini nak habaq kat kita keadaan bilakah waktu tu mustajab doa. Yang pertama, waktu orang duk perang jihad fi sabilillah. Lepas tu tuan-tuan, kalau kata contohlah bab infak sedekah, hantar bantuan kepada pejuang-pejuang yang duk berjihad ni, maka contohlah sebab depa tuan-tuan, depa ada Allah bagi kuasa untuk bagi syafaat. Hari kiamat nanti ada syafaat Nabi
ada syafaat daripada Allah, 7 golongan di bawah naungan Arash. Ada syafaat Quran, ada syafaat para ulama, ada syafaat daripada orang yang mati jihad fi sabilillah. Kita tak pernah kenal mereka, mereka pun tak kenal kita. Tapi kita contoh satu hari tu bagi sumbangan untuk mereka lah, makanan ke, buat sekolah ke, hospital ke. Kita penyumbang kepada mereka. Minta kepada Allah mudah-mudahan kalau kata kita ada masuk neraka ke, syafaat mereka tu sampai kepada kita, tarik kita tu syafaat. Sebab itu mereka ni ada doa mustajab, pertembungan tentera jihad. Yang kedua kata Imam Syafi'i, iqamah solah, waktu nak dirikan sembahyang, iqamat mustajab. Sebab tu jangan kita duk rugikan kesempatan duk sembang dan buat benda-benda yang lara. Ambil peluang berdoa mustajab. Yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i, doa ketika hujan turun. Doa ketika hujan turun dan iqamah solah. Al-Ghais ni dia punya hujannya ialah hujan yang lebat. Dia bukan hujan gerimi, hujan-hujan yang rintik-rintik tak, dia hujan yang lebat. Hujan lebat ni biasanya kalau orang-orang yang sakit, sama ada dari segi kesihatan dia, doktor kata sekian-sekian, perubatan Islam sekian-sekian, waktu hujan lebat ni biasanya akan disuruh mandi hujan lebat. Nabi suruh ketika mana sahabat-sahabat duduk kat Madinah, di Madinah hujan lebat turun, Nabi suruh akhriju ahlana, keluarkan ahli keluarga kamu, mailah ambil berkat hujan ni, hujan lebat lah. Semua ulama buatlah garis panduan dekat hujan lebat tu lagu mana punya style. Dia janganlah guruh kilat kerak-kerak. Sagi dia keluar-keluar sonok pak masuk suat kabak pula dah hai. Orang banyak song dia samak peti pula seorang. Ni cerita hujan lebat nak dapat keberkatan tu lah. Kalau di Arab tuan-tuan, siapa kalau turun hujan lebat ni doa sungguh-sungguh. Dia pun bukan takat doa tak, keluar badan kena hujan tu sambil angkat tangan doa. Pernah di Azhar dulu waktu hujan tengah periksa, dia buat periksa hujan turun lebat. Kita tuan-tuan di Malaysia kalau jawab periksa dekat dalam dewan, sana pelajar ramai, dewan kecil, apa mereka buat, jawab periksa di luar dewan. Macam kita lah buat dekat kawasan parking tu, buh meja, buh kerusi, jawablah taruh situ. Bumbu kemah apa tak ada. Tengah-tengah panas aku tu lah. Kena-kena hari hujan, basah kuyuk habis Halak tak apa basah, hak dalam keluar pi tang luar. Hak tu kat dewan keluar pi situ angkat tangan doa. Bukan takat pelajar, hak doktor Arab keluar angkat tangan doa. Kita tengok biasalah kan benda doa waktu hujan tu biasa, depa jarang-jarang berlaku. Pasal depa ambil peluang sungguh-sungguh doa waktu hujan turun lebat. Cuma kami lah orang-orang Malaysia ni dah nampak kertas sebelah tu orang tak ada tengok ya. Kita tengok jawapan dia betul tak betul ya. Periksalah. Tengok dia jawab betul ke tak, bukan tiru, tengok jawapan dia takut dia salah. Orang pakat-pakat sebab hujan punya pasal pakat-pakat pi doa. Banyak-banyak ramai-ramai mustajab. Tu tentang doa ketika iqamah. Yang ke-9, perkara-perkara yang diucapkan ketika solat. Perlu diketahui bahawa bab ini sangat luas perbahasannya, panjang. Yang nak baca ketika solat tu banyak. Di dalamnya banyak sekali hadis sahih dengan pelbagai jenis. Juga banyak sekali cabang perbahasan dalam kitab-kitab fiqh yang akan kami sebutkan secara garis besar. Sebahagian besar dalilnya tidak saya cantumkan agar lebih ringkas, kerana kitab ini bukan tempat perbahasan dalil-dalil. Kitab ini hanya berisi penjelasan tentang amalan yang dilakukan. Semoga Allah memberikan taufik. Tuan-tuan, nanti kita akan masuk pada
beberapa amalan dan zikir-zikir yang boleh kita baca dalam sembahyang. Tadi tu nak sembahyang buat apa, nak masuk saf baca apa, lepas subuh maqdiyah qabliyah subuh nak ke subuh baca apa, tu sebelum sembahyang. Ni nak masuk pada bacaan-bacaan dan zikir-zikir dalam solat. InsyaAllah tuan-tuan, yang tu kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa lah kan, pagi ni kita dapat dua benda. Yang pertama, doa ketika duduk dalam saf. Allahumma atini ma u'tiya ibadaka salihin. Doa tu kalau rasa tak nak ingat payah ustaz, balik tulis. Nak main semayang bawa buku tu. Oh, ni doa zikir dalam saf doa ni. Zikir pun nak tunggu nak main semayang pula, doa tadi tu istighfar 10, subhanallah 10, alhamdulillah 10, la ilaha illallah 10. Tu baca. Tu tara nak main lah, tulis okey, hari ni nak main hak ni. Zuhur sagi nak baca, asar sagi nak baca, buat. Kalau kita tak buat, tuan-tuan habis lagu tu lah. Habis-habis mengaji, lupa. Buat walaupun sekali dapat pahala amal dengan ilmu yang kita belajar. InsyaAllah nanti kita sambung pada yang ke-10, iaitu takbiratul ihram. InsyaAllah kita akan baca Al-Ma'surat As-Sughra.